wajahmu hadir sinari hati saat ku patah dalam sunyi sepi. Wajahmu hadir cinta yang bersemi, namun janji sukar ditepati. Kau hadir waktu ku aman penuh, hatiku rasa cinta kepadamu. Antara rindu dan harapanmu, jiwaku kini terbelenggu dua. Sukarnya untuk ku terima, beriku masa untuk berpikir apa yang perlu ku lakukan, serba salah menyekat rasa antara cinta dan janji. Mana harus ku turuti? Lain macam. Lagu siapa ni? Ni lagu Lionel Lee. Lionel Lee eh? Lirik? Lirik Degawan. Larasari. Oh, ingat lirik Degawan tadi. Degawan. Ini Degawan mana buat lirik? Dia buat benda lain. Oh, macam skrip dia ngapek tak? Ada. Satu lakon kan? Apa projek sekarang kata? Projek sekarang adalah sikit sana sikit sini Sikit kan. sini, Kita dah tua ni takkan nak jadi hero. Ya, betul Jadi juga. ambil lah sikit sana sikit sini. Ambil sikit-sikit kadang lagi untung. Ini macam mana boleh terjemah dalam Jiwa Karat? Inilah. Inilah. Kita dah pencen dah. Oh, betul tu? Dia korek balik. Oh, tapi dia memang peserta-peserta Jiwa Karat semua otai kan tau. Oh, semua otai. Five series ni. Paling otai kan ni? Paling otai kan? Sebab dia lah. Apa yang berlaku selepas ini sebab dia. Sebenarnya ramai, bukannya saya nak panggil suka, ramai sangat permintaan. Ya ke? Permintaan Kazan satu lagu tak ada ke? Kazan lagu baru tak ada ke? Jadi suruh fikir Kazan ni nak letak ni lagi kan. Saya try lah. Saya try WhatsApp dia, saya pancing satu lagu. Yang kelakar tu dia pancing yang first lagu tu. Dia hantar. Abang jawab tak sedap. Dia bukan cakap tak nak, cakap tak sedap. Aku terpaksa lah cari lagu yang sedap. Cari aku rasa ni Kazan lah. Hantar. Tengok dia pun terpaut dengan lagu ni. Sebenarnya Abang Kazan ni otak ni di zaman ku jejak. Tapi dia campurkan diri ke bidang lakonan. Rezeki kan? Yalah. Rezeki dah. Rezeki kat situ. Rezeki dah berlakon. Tapi ini police power ni. Racak ni. Ya. Tapi kalau tanya dia lebih minat menyanyi lagi daripada lakon. Mana? Penyanyi ke asal dia memang dia penyanyi. Asalnya datang Kuala Lumpur ni sebab nak jadi penyanyi. Ira saya Ira. Ira saya. Ira sihat sekarang. Makin tembam. Saya puji suruh nanya. Memang. Tadi suruh Abang Kazan sampai saya pun suruh nanya. Ya. Dulu saya ada buat lagu Ira. Itulah. Ada buat single kan? Viral tu. Viral setelah 10 tahun buat. Dia try lagi tu. Try lagi. PM tepi dah tanya. Saya satu lagu lagi buat. InsyaAllah. Dia aktif lagi menyanyi? Aktif lagi menyanyi Ira? Kan dia ada buat tu album duet tu. Lagu lah bukan album single. Bila projek ni Abang Kazan masuk vokal ni? Abang Kazan ni adalah artis yang terakhir. Yang ke-25. Patut itu si pendek tertunggak itu tertunggak. Saya dok atas kita gantikan artis yang tak jadi. So tingkah lah Kazan. Memang patut kita panggil Kazan. Ramai orang dah lama tak dengar Kazan. Kazan ni orang tahu lagu Ku jejak jalan yang berliku, membara jiwaku, memburu impian. Ku berenang
nang lautan gelora biang itu. Lagu ni ada copyright ni, jangan ni. Cukup. Cukup. Nanti ada yang minta royalti ni. Video klip dah buat dah Mas. Video Lagu ni. klip Dah. dah ya? Dah. Lupalah warga Mas kan. Dia punya rilis, dia punya single dia 24 hari bulan. 24 bulan 24 bulan Disember. Press conference-nya 27. Mana komplain lah dengan keluar di Spotify, digital tu semualah. Radio semua hantar, semua complete. Dia dah ready nak keluar dah 25. Sekarang ni tengah panas-panas badan nak promo Jiwang Karat. Patutnya kita buka kan video klip tu. Siapa-siapa nak buatlah. Betul juga kan? Nanti selitkan muka kita je. Muka degawan je. Bagus juga kan. Tak, macam mana saya dah suruh orang buat dah. Buat lah. Bila buatnya? Tengah buat lah ni. Oh, tengah buat sekarang. Video kita dah siap. Oh, dah siap dah. Cuma editing lah. Editing sikit. Jadi, Abang Kaza penyanyi. Tiba-tiba meletup pula lagu ni. Bagus kan. Dia era dah cari dia dah ni. Ya ke? Nak interview. Lagi M-Star dah cari. Banyak wartawan-wartawan boleh dah lah cari dia. follow abang menimpik-nimpik. Cari pasal apa tak tahulah kan. Lagu bagus. InsyaAllah. So nanti untuk pelancaran ni abang join lah sekali. InsyaAllah lah. Berapa hari bulan? 27 hari bulan datang ke Taman Rimba Templer pada pukul 2 petang. Saya jemput lah beramai-ramai datang. Untuk bertemu dengan Abang Kaza dan juga lain. Bawa kain batik lah, berendam sekali. Berendam sekali kan. Di samping tu juga, jangan lupa kan pendrive ni boleh kontak Abang Kaza. Dalam ni ada 25 lagu. Ada lagu ajak kan, buka di channel. Support kita orang. So, kita orang ni buat ada support sponsor dari mana sendiri keluar duit sama. So korang bantu untuk sekurang-kurangnya beli pendrive ni. Berapa lagu? Ada 25 lagu dengan harga RM35. RM35, 25 lagu. Satu lagu baru RM1 lebih, RM1.20 kan. Lebih kurang. Support kita orang untuk buat next project. Nanti kalau support banyak, kita buat lagi satu. Buat lagu lagi. Lagi satu, pendrive ni limited edition. Ambil dekat sikit. Tak ada. Saya hanya cetak sekali je. 100 keping saya buat. So, order cepat-cepat. Order dengan Abang Kaza, nanti ada di TikTok. Dia ada baru buka account TikTok. Dah tua-tua. Ramai ni dia dah. Ataupun ajak saya pun boleh lah. Order saja. Ada topi, ada baju. Pulang lah. Tapi saya war-warkan. Baju tengok. Baju. Tengok. Kita ni pakai baju. Tempat ni. Jiwang Karat. Jangan risau. Baju ni cover perut. Kalau yang perut boncet tu cover lah. Faham kan sebab apa buat warna hitam? Betul? Cantik Saya dapatkan. Selain pada tu, lain tak ada? Jam tangan ke apa? Jam tangan ada. Jam tangan tak bawa lah. Apalah kita promo yang ni je. Saya memang lebih fokus pada yang ni sebenarnya. Kau dapatkan yang ni. Kita turun memang tak boleh macam tu. Okey. Nanti kena Amat penting. Bukan. Memang titi memang tak boleh kita tegak. Ya. Dia kata weapon. Apa lagi nak cakap? Cakap apa lagi? Kita ada panjang video. Ya. Bosan orang nak lagu. Cukup lah. Cukup lah. Ya kan? Okey lah. Okey, kata-kata terakhir daripada Abang Kaza. Harapan Abang Kaza untuk lagu ni lah. Harapan saya setinggi gunung. Sebab lama dah tak menyanyi. Jadi untuk anda semua, saya buat lagu ni, record lagu ni untuk peminat-peminat yang dah lama merindui Degawan. So, belilah apa yang patut. Kalau tak patut pun, belilah. Kalau dah beli, barulah patut-patut. Kita dengar satu lagu, last terakhir. Bagi. Wajahmu hadir sinari hati saat ku patah dalam sunyi